Kawan-kawan, pada umur berapa korang tahu boleh buat benda ni kat TV ruang tamu? Serius ni. Kalau TV korang ada port USB kat belakang, tengok sekarang. Sejak 2005, hampir semua TV dah ada port USB, tapi korang tahu tak sebenarnya ia untuk apa? Ramai orang ingat ia cuma untuk sambung pendrive, tapi bukan tu je kegunaannya. Video ni aku nak tunjuk kegunaan port USB tu, tapi sebelum tu share video ni dan hantar kat kawan korang. Tengok ni, korang ingat tak kabel USB pengecas tu? Cabut dari pengecas, pergi ke bahagian belakang TV dan cari port USB. Sambungkan kabel tu dan hujung satu lagi kepada telefon korang. Kemudian buka pelayar dan taip tecon dikas. Klik hasil pertama, lepas tu klik menu 3 garisan, lepas tu klik hiburan. Sekarang masuk je artikel yang aku tunjuk ni dan pasang aplikasi tu dalam telefon korang. Inilah aplikasinya. Buka, tekan mula dan pilih jenama TV korang. Punya aku Samsung. Tekan sini. Sekarang tunggu je sambungan antara TV dan telefon korang. Tengok sistem baru ni, ia akan mula dipasang dalam TV korang. Tunggu beberapa saat sampai ia bermula. Bila dah mula, TV korang akan ada sistem baru, terkini dan penuh teknologi untuk dinikmati bersama keluarga. Share video ni secepat mungkin dan hantar kat semua kawan-kawan korang.